Wife hang menggalakkan ke ataupun macam memang macam mana benda tu Dia berlaku? cakap, okey, lebih baik ke motor daripada ke perempuan lain. Betul bang. Hai, Assalamualaikum. Kita kembali di episod yang kedua. Episod yang memang sangat dahsyat dalam ES Bikes Empires with Pak Azad. Of course lah, satu-satunya orang kata podcast yang memang pelik pada yang pelik. Memang banyak podcast, tapi podcast ni memang hanya pada riders, especially yang bawa Harley Davidson. Okay, minggu ni seperti dijanjikan saya ada surprise. Kita ada celebrity punya rider dan kita juga ada kita punya gang brother kita daripada Kings Motor Club, brother Jeng. Tepuk sikit. Mari tepuk, betul. Okey, sekarang saya nak memperkenalkan juga saya punya kawan selebriti. Seorang yang memang penyanyi, tiba-tiba nak pergi berlakon pula tak pasal-pasal. Lepas tu kahwin pula. Bila dah kahwin pula, kahwin dengan kaki main piano. Bila dah kahwin dengan kaki main piano, tak tahu macam mana pula daripada kaki piano boleh jadi kaki motor. Saya dengar dia baru beli motor baru-baru ni lepas raya. Jom kita tengok siapa saya punya artis jemputan. Saya pernah berlakon filem dengan dia juga. Dia hero, saya supporting. Cerita motor. Masa tu director Abang Idam. Memang dia ni orang kata nyanyian yang serak-serak bahasa. Dia calon AF dulu. Tengok siapa dia. Lain tak bukan. Katakanlah mu kasih. Na-na-na-na-na-na. Hazamo! Ni lah. Budak baru main naik motor. Weh, cemas juga anak dia punya free gear tu. Yes, Hazama. Brother Jen, dah silakan. Wow. Hazama. Baik. Silakan dulu, Pak. Terima kasih. Wow, itu dia Hazama. Wow. Thank you, Bang. Terima kasih Terima jemput. kasih kerana datang ke podcast Up to ES Bike Empires with Pak Azad. Okey, satu-satunya yang dibawakan asas ada sponsor tau. Daripada TWT Coffee. Kalau tengok belakang ni, dia bukan sang patung tau. Dia adalah waiter. Nama dia adalah Joe Labu. Yes. Wow, okay, craving something next level. Okay, try best seller daripada TWT Coffee. Matcha strawberry ada. Tiramisu, yang kena try tiramisu dia. Habis tu kita ada pasta goreng kampung bang. Atau salt egg pasta with smoke. Wow. Tak. Aku buat minggu lepas juga. Okey. Tak tahu kenapa dia bunyi kot lain. Tapi dia dak. Okay, dan dia ada nachos, fries dan keropok leko. Ready to go. Guys, thank you. Ya. Anda kadal bang. Jangan. Jangan. Okey, Terima kasih. anda juga boleh lepak selain daripada TWT Coffee dekat Wangsa Maju. Okey, ini ESPN mah, bang. TWT Coffee dia di seberang ni. Oh, seberang tu. Iyalah. Yes, okay, dia buka sampai 4 pagi kalau nak lepak. Hang kan bini yang suka buat piano, buat lagu kan. Apa-apa banyak komuniti kan. Boleh lepak sana. Dan anda juga boleh lepak di banyak-banyak cawangan ada. Dia ada dekat Bandar Baru Wangi, ada dekat Jekyll Mall dan juga ada dekat Shah Alam. Okey, guys. Okey. Sebelum aku nak tanya aku nak tanya brother ni. Silakan. Brother ni aku beritahu kau, dia ni ada nama dia Jen. Dia adalah komuniti daripada satu motor club dipanggil nama Kings Motor Club. Ya, pernah dengar? Hang tak tahu kan? Tahu. Hang pernah dengar? Pernah nampak lah sebab selalu bila kita naik motor ni kan ternampak geng-geng yang pakai vest. Ada di best dia. Kings lah. Selalu kita perasan lah. Okey, ni kita tanya sikit lebih lah. Okey, brother Jen. Sebelum tu saya nak cakap congratulations lah Abang Ijat baru beli motor Breakout. Yes. And untuk Abang Azama Lowrider ST. Terima kasih. Dahsyat. Thank you. Wow. Alright. Wow, nice Alhamdulillah lah tiba-tiba kami dua orang ni jadi rider. Tak pasal-pasal kan. Aku kaki panjang tapi orang pelik lah. So bang, Kings, sejak bila dia join dari motor bawa motor Harley ni memang daripada keluar memang Harley? Tak. Harley bukan my first bike lah. First bike saya is a VS 150 scooter. Mak Scoot. Dark Scoot. Budak Scoot. V100 tu. 150 dulu. Okey. Tahun 2000 macam tu lah. Lepas tu Harley ni lepas PKP lah. Saya memang dah minat lama. Cuma kemampuan tu belum ada lagi. Alhamdulillah lepas PKP tu mungkin masa PKP tu 2 tahun kan kat rumah kan. Tengok bila ni siap. So dia semangat lah. Semangat tu dapat lah. Pelan-pelan. Okey, itu kira abang tau.
Azamah ni pula, saya kenal dia, saya duduk belakang dia. Filem dia hero, saya supporting. Memang kau. Semua cerita-cerita kebanyakan saya tengok cerita-cerita lembik tau. So, saya tak pernah expect yang Hazamah ni bakal pakai motor Harley. Ma, hang pakai motor Harley selepas raya. Apa yang buatkan hang nak pakai Harley, Ma? Okay, sebab sebelum ni saya dah start bawa motor dah, tapi saya pakai Triumph. Apa? Oh, Saya Triumph pakai tu. Triumph. Okey. Triumph permainan lain. So bila kita dah bertahun pakai Triumph. So tiba-tiba kita tengok Harley kan, dalam mula tak minat Harley ni, rasa macam besar, berat. Tapi bila keluar yang keluaran terbaru ni, saya rasa macam saya boleh handle. Okey, saya cuba ringan sikit, lepas tu gegaran dia kurang. So saya rasa orang macam saya, badan macam saya rasa macam dah boleh, dan tu tak lagi tergugat lah. tak adalah rasa macam kalau nampak traffic light ke jam, alamak. Kalau yang lama yang baru ni rasa macam okey, kita relax lah, boleh relax, boleh cover lagi. Ada satu lagi kenapa sekarang baru saya pakai Harley, sebab seperti abang Jen cakap lah tadi, kemampuan tu baru ada. Okey. Sebab bila kita nak beli Harley ni, kita kena fikir tentang dia punya kos untuk menyelenggara dia ni. Betul lah, nak handle maintenance ni. So masa dulu kita tak mampu lagi. So bila sekarang ni alhamdulillah ada rezeki lebih sikit, saya pun cubalah untuk try bawa pakai Harley. Wife hang menggalakkan ke ataupun macam macam mana benda tu dia cakap, okey, lebih baik ke motor daripada ke perempuan lain. Betul bang. Itu aku rasa memang steady tu. Betul lah. Better kau suka, kau cinta motor daripada kau ada perempuan lain. Motor ni ibarat kita punya girlfriend lah. So kita tak payah ada girlfriend lain, kita ada bini dengan girlfriend. Girlfriend itu motor. Okey, kalau berhabis pun dengan dia lah. Betul, nice. Brother, nak tanya Asad brother. Tadi tengok dia cakap kan, dia jadikan benda motor ni macam girlfriend dia. Abang dah kahwin lah? Dah. So wife galakkan abang ke macam memang minat ke atau wife for rider? Dia minat Harley. Okey. Dia pun teman saya beli motor. Nampak? Sebab lepas tu dia yang pilih motor yang dengan bajet saya itulah. Okay. Actually saya beli motor first bike saya sama motor you, breakout. Sebab dia tayar besar, macam nampak yakin nak naik. Ya, betul. Lepas tu bila dah join Harley ni, dah join member racun. Upgrade lah, tak tukar lah, upgrade lah. Upgrade motor breakout tu. Breakout tu saya upgrade ke roguelike. Yang ni ultimate lah ni. Ingat ke daripada breakout dia breakdown? Tak ada. Dia upgrade lah. Upgrade sikit lah. Okay, so Hazamah pakai motor Harley apa? Low Rider ST. Low Rider ST ni. Okay, daripada Triumph Triumph ni pun aku tengok motor Triumph ni pun adalah satu motor yang orang kata macam klasik lah. It's a classic. Tapi Harley Davidson ni dia ada satu nama yang is a brand yang bawa kan. Hang apa yang membuatkan kata macam okey that's it lah, aku tak maintenance ni akan tinggi tapi aku tetap nak pakai. Okey bila saya dah bawa Triumph bawa dia sedap best. Dia punya performance dia apa semua sedap lah, dari segi apa kita nak laju boleh, slow boleh. Tapi Harley ni dia ada benda tu, tapi kalau apa yang bila saya dah bawa Harley, saya rasa satu benda ni. Kita bukan beli motor ni. Kita beli lifestyle dengan pride tu. Ya, lifestyle. Okey, dengan pride tu sebab bila kita bawa Harley, rugi bawa laju. Harley ni kena bawa slow, baru orang nampak. Ya, it's a pride. Gebor. So benda tu dia healing kan. Dia bukan healing, dia macam satu macam kepuasan lah aku beli, sebab bukan aku saya pandang, malah orang lain pun akan pandang, sebab dia motor bagi saya motor idaman untuk setiap lelaki dekat dalam dunia ni. Saya rasa betul, aku agree. Dia big machine lah untuk lelaki, untuk motor lah. Berpendapat apa? Ya betul, saya setuju. Harley ni dia dapat ada satu look yang lelaki maskulin tau. Dia macam dia macam macam itulah. Nampak kepuasan. Sebenarnya nampak je geng-geng Harley ni macam sombong. Sebenarnya dia agak struggle sebenarnya. Berat dia pun berat. Muka macam gagah. Sebenarnya nampak handle tu. Jam kat KL ni kan. Tapi to be honest kan, sejak aku pun pakai baru 2-3 minggu lah kan. Aku pun tak tahu sebenarnya Harley punya rasa dia macam mana. Tapi yang aku notice, dia tak sama dengan motor Harley dulu yang pernah duduk kan. Aku duduk kaki aku terkendon tau. So aku akan benci. Aku tak berat sangat. Kenapa orang gigih sangat nak pakai. Tapi this time punya Harley aku tengok ringan. Mampu handle. Ni, okey. Cuma yang tak apa nak mampu handle tu adalah bulanan dia. Maintenance. Bulanan dia. Accessory. Okay, how you cope up
Macam mana hang cope up everyday? Sebab kita tahu kan, kita punya industri ni niche. Okay, of course kita pakai Harley, monthly dia tak kurang daripada 1,000 lebih tau. Okay, 2,000 lebih dah. Full BP sampai 3-4,000. How? Kita jimat dekat minyak dengan parking. Masa tol. Okay, alright. So kat situ kita cop up tu. Cope up. Faham, kita tak Itu memang betul kita rugi kat bayar apa ni, tapi kita ada untung kalau kita pakai kita punya motor tu. Motor ni kalau beli simpan tak guna, dia kena pakai. Kena pakai, betul. So bila kita pakai, kita akan dapatlah kelebihan tu style, kita menang. Lepas tu kita menang dekat sebab Harley sekarang dia boleh handle time jam ni. So kita jimat masa pun dapat. Lepas tu kita jimat tol, lepas tu kita jimat bayar duit parking. So kat sini kalau kita gedebak hari-hari, gedebak, depannya boleh je. Sebenarnya lebih kurang je. Itu kita kata orang yang selebriti lah. Okey, mungkin kita tahu orang selebriti ni dia ada job dia tapi berbeza dengan orang-orang yang normal, orang rakyat mahal. Okey. Ada bisnes lah Abang. Okey, abang dalam live ada bisnes lah. Memang saya ada bisnes. Ada memang ada bisnes. Lah. Okey. So memang setakat nak bayar sebiji 2 biji apa total berapa Beli betul? cash lah. Jangan bulan-bulan bayar bulan. Tak, saya ada satu biji je. Memang kalau nak upgrade ke biji-biji yang lain lah. Nak upgrade pun nak beli skuter juga. Guys, lepas ni kita nak break side. Kita nak dengar pengalaman dia apabila bawa motor dengan hantu. Ciao. Alright, kita kembali di ES Bike Empire with Pak Azad punya podcast. Hari ni memang dahsyat lah. Okay guys, podcast kita ni memang kita ada sponsor bersama daripada TWT Coffee. Ya, kalau anda tengok TWT Coffee Bar, okey Abang Jan, kita ada tiramisu dan kita tengok sana tu yang ada keropok leko lah. Habis tu ada nice cuba hang try, bukan kita nak buat bukan kopi je. Bukan. Oi. Hang boleh Tak cakap nasi goreng ada? nasi goreng. Hang ni bukan kedai restoran makan. Habis? Okey. Tanya. Apa jangan minta lebih-lebih weh. Oh, ni apa? Ni apa? Yang ni hang belah. Hang tengok. Nachos. Aku tak kata macho. Yang ni dia tengok. Dia punya mie. Oh, mie dia. Pasta. Pasta. Okey, pasta yang ni dia punya kentang goreng lah. Dia pasta. Dia nampak macam mie goreng tapi dia pasta Melayu. Jangan main. Bang boleh try bang pasta sambil-sambil. Okay guys. Kita sebenarnya kita nak tanyalah. Setakat naik motor semua boleh naik motor bang Tidak kan? Tapi tak semua orang sangat boleh bawa Harley. Okay. Sepanjang hang pakai motor ni, ada tak pengalaman yang seram yang hang lalui tiba-tiba? Seram tak tahulah seram ke tidak. Masa tu zaman Triumph lah. Triumph, okey. Triumph masa tu kita pergi daripada Johor, kita masuk Mersing, lepas tu kita lalu Muazzam, lepas tu kita berhenti dekat Jelebu. Jelebu. Oh, Jelebu. Kita nak keluar Negeri Sembilan. nak keluar ke Negeri Sembilan tu. So masa tu aku tengah sakit perut. Okey. So aku macam pukul 2 pagi tu kita berhenti kat tepi, ada satu Jelebu ni lah, ada signboard Jelebu besar tu. Lepas tu ada macam ada seorang pakcik ni. Lepas tu toilet tu kunci. Tu pakcik tu muncul. Dia bagi aku kunci. Aku pun pergilah lepaskan hajat. Gedebak, pakcik tu cakap, balik Karang. Lalulah Bukit Putus. Pakcik tu cakap dengan hang? Kita korang lalu baliklah Bukit Putus. Bukit Putus tak ada apa. Bukit Putus tak pernah meragut nyawa orang, dia kata. Kalau jalan baru tu banyak aksiden. Bukit Putus tak ada. So macam kita cakap, pakcik, bukan Bukit Putus dah tutup ke? Tak, dah banyak orang pakai. 2 pagi ni. So kita orang pun daripada Jelebu tu nak balik ke ni lah, nak lalu ke Ulu Bendol ni, nak lalu Bukit Putus lah. Sampai ke simpang ke Bukit Putus tu, aku masuklah dengan Bantam Spider ni. Aku masuk. Dia masuk je. Kan? Tiba-tiba jalan dia tu penuh dengan macam rumput-rumput tau. Jalan dia tu pun macam tak stable punya jalan dah. Tak stable. Lepas tu dia punya gelap tu lain tu. Malam ni pukul 2 masa tu 2-3 pagi dah ni. Dah gelap dah ni. So kita separuh jalan. Tiba-tiba mengemang, patah balik. Patah balik. Pada 3 orang ni patah balik sebab kata rasa macam takut nanti aku punya fikir lah. Benda tak berlaku pun. Tapi dalam fikiran lah. Niat lagi kan jumpa pakcik tu kat situ lah. Aku rasa gitulah tapi tak berlaku pun. Kita orang patah balik. Kita orang rasa tak sedar hati ni. Pakcik tu sebenarnya ada ke tak ada ni? Pakcik tu wujud ke? Tak tahulah. Sebab 2 pagi toilet dah tutup. Tiba-tiba dia muncul pada belakang. Dia bagi kita kunci. Kita pun buka. Kita pun Kedai makan ke apa tu? Tak, rumah. Dia kedai makan. Tapi dia macam arena R dia orang lah. Ya. Tak arena tu tak ada ke apa? Ada. Masa patah balik tu nampak kedai tu balik. Tak ada, kita patah balik lalu yang jalan biasa lah. Jalan biasa Bukit Putus yang jambatan tu lah. Jambatan tertinggi di Asia Tenggara.
Itu je, tapi tak seram mana pun. Tapi hang experience lah benda-benda beremang ni, tak pasal-pasal. Meremang lah. Apa benda ni, saki duduk ke. Sebenarnya yang paling takut kalau nak jalan ni takut binatang buas ataupun binatang-binatang liar. Ini yang takut. Hantu kalau saya jarang ride seorang. Saya selalu ride dengan 2-3 orang. Kalau hantu ni tak ada lah. Kita cuma takut binatang buas ataupun melintas ini. Jaguar lah, tak pasal-pasal betul lah. Kadang-kadang itu saja. Kalau kita ride, kadang-kadang kalau kita pergi Kelantan, kadang-kadang yang ada kalau daripada Penang, dia akan lalu jeli semua. Sana memang ada binatang suka melintas lah. Kan? Macam bro pula, ada tak pengalaman sepanjang ride ni ke? Putih anak, nak depan ride jam. Seram yang tu saya tak ada. Tapi seram dua benda je lah yang seram kalau bila saya dah naik motor. Tak ada lama, dah 3-4 tahun ni kan. Okey. Nampak JPJ, itu seram. Itu dia seram ni lain macam. Betul. Yang kedua, dah list nama dah tulis, Muhammad tak bagi ride. Aduh. Itu paling seram. Itu paling seram. Duit dah bayar hotel, tak dapat pergi. Betul. Itu pada seram lah. So far saya tu alhamdulillah sama saya naik motor ni, alhamdulillah tak jumpa apa-apa lagi. Okey. Tu ya, yang seram saya tu je lah, dua tu je. Jarang lah Ali ride seorang-seorang. Ya, Betul lah. Jarang Ali mesti kena ada geng. Betul. Aku sebenarnya, aku tanya apa pasal menyeramkan ni sebab aku baru beli motor bang. Aku balik-balik aku dah terkena bro. Ya tu. Dengan breakout tu. Jangan. Betul, aku duk bawa. Aku sampai rumah. Lepas tu sebelum aku nak masuk rumah, aku tekan gate, aku duk lepak kat atas motor lagi tau. Duk layan. Lepas tu bini aku call. Aku tak jawab, Ira duduk dalam. Tak jawab. Saya duduk ada kat luar, pintu dah buka dah. So saya relax lagi atas motor, duduk layan tengok. Aku pakai Harley lah ni Apa benda ni? Kita ada benda tu kan. Saya duduk sekejap, tak pasal-pasal. Motor break aku je beri. Yang belakang tu duduk. Aku tak tahu nak cakap apa Time yang sama juga anjing duk ada dekat depan rumah aku. Yang ni motor tu dah parking dengan tongkat lah. Belum lagi. Okay. Aku dua-dua kaki aku. Okey. Aku dua kaki, aku tak letak tongkat sebab aku kena ambil kunci untuk buka gate. So bila aku buka gate, dia buka sebelah, aku masih lagi duk layan lawa. Masa aku nak start tengok tu, berat, dia jadi berat. Habis tu aku tengok, ni Ira duk ada kat 17 biskol ni. Kacau ni, pasti pun berat. Tahu bang, sekali belakang ada apa bang? Ada Ira. Sebab dia dah 17 kali miss call lah. Aduh, ni tak pasal. Tak pasal. Aku kali-kali. Itulah paling menyeramkan. Itu maksudnya kau terlalu in kat dalam. Yes. Sampai paling seram tu adalah bini aku lah. Dia kata kalau macam ni lah perangai kau jual balik motor ni. Sebenarnya itulah yang paling seram sekali. Bini-bini itu kita panggil dia bentara. Bentara guru. Tapi best lah sebenarnya, to be honest bila kita tengok community banyak selebriti kita tau. Macam kita tengok apa tu Izu Islam tadi kita dah start ride. Jadi aku tengok, contoh aku sebenarnya aku banyak belajar ride ni bila aku tengok Elizad dengan husband dia. Betul. Aku tengok depa ni cool lah, depa pihaknya pergi Dubai, so aku pun teringin. Kena pula bini aku pula dulu budak-budak keramat. Rempit punya kaki. Takkan aku tak boleh ajak dia pusing pergi Hanyai satu round apa kau? Tak rasa Hanyai. Ana tak rasa. Dari mana? Dia paling kuat dengan Phuket. Okey, pengalaman hampa dah bawa pergi Phuket tak? Belum. Lah. Sabar, aku drive je itu hari. Aku drive. Habis tu? So masa tu hari masa kat Songkran aku drive lah. Aku dengan wife aku drive. Ni ada ahli-ahli ni semua. Dalam hati kan. Wow, kesiannya panas. Naik kereta lah terbaik lah cerita dia. Abang punya pengalaman ride tempat paling jauh apa pergi mana bang? Thousand Corner. Actually baru balik daripada Hanyai je pun. Hanyai lah. The first ride saya ke Thailand lah. Okey. Baru balik dalam 2 minggu lepas. Di sana murah sikit. dia boleh buat dyno jack. Lepas tu dia agak bagus lah. Dan harga berpatutan. Actually dia sekali ride sekali ni lah. Sekali jalan lah. Okay. Kat sini pun ada juga tuning tapi saja-sajalah nak pergi sana. Dah rasa lah. Kadang-kadang ride ni adalah you pergi bersilaturahmi dengan tempat lain kan.
Sebenarnya Harley ni kalau ride dekat-dekat tak rasa, dia kena jauh. Yang ni baru Harley punya permainan. Wow, nice guys. Okay guys, sebelum kita nak sembang-sembang lagi sikit sekali, sebelum kita nak menutup ni guys, saya nak tanya sikit lagi lah tentang siapa yang racun mereka botol ni. Kau ni makan lah botol ni. Okay, kita akan kembali daripada TWT ES by Empire by Pak Azad. Alright, kita kembali dalam ES by Empire Podcast by saya lah, apa lagi, Pak Azad. Satu-satunya podcast orang kata motor ride Harley Davidson yang orang kata tak pernah ada. Kita nak mendalami tentang kehidupan riders. Kita nak tanya pengalaman mereka. Sampai-sampai itu ambil hang. Dahsyat biar tiramisu. Sedap. TWT biar tiramisu memang sangat dahsyat guys. Seperti saya cakap, anda boleh dapat macam-macam daripada TWT Coffee. Bukan setakat kita boleh dapat dekat Wang Semaju, dia ada lagi cawangan, dia ada dekat Jekyll Mall, dia ada dekat Shah Alam dan juga Bandar Baru Bangi guys. Okay? Nice. So, nak tanya hang sebab siapa lagi kawan-kawan artis yang memang hantar yang memang pakai motor ni ride? Kalau yang aku selalu ride lah dengan Hakim and the Magic Street. Dia bawa Magic Street sekali tak? Tak, dia Hakim je. Hakim dengan Abang Tam lah. Yang ni kita halu bertiga lah sebab kita geng Triumph sebelum ni. Okey. Alright. Kita dah 7 tahun 8 tahun lah kita sekali dah. Okey. Suka bila tahun yang ke-8 ni saya angkat Ali. So dia tak apa nak sekali lah. Dia dah 2 kali. So Hakim pun tukar pergi Ali? Belum lagi. Dia dengan dalam perancangan lah. Hakim, kalau tengok podcast ni, hang main cari Ali kat ES Bike. Memang dahsyat, dia ada promo price. Dia pun tak dapat diskaun tu. Tak dapat. Teruskan lagi. Lepas tu itu je lah yang selalu ride. Lepas tu Fni. Oh, Fni. Budak Sinar. Okey. Fni, lepas tu pernah juga ride dengan Ijat. Dengan Spern dia pernah ride juga. Lepas tu siapa lagi yang itu je lah yang selalu kerap kita sekali ride. Sekali lah. Macam Brother Jang pula. Brother Jang ada kawan-kawan selebriti yang ride dengan Brother? Saya selebriti yang ride saya tak ada. Produk punya company banyak lah. Okey. Macam Kak KM punya husband. Maman. Pengasas produk tu. Geng-geng tu ya, right? Banyak geng-geng tu. Maman atau ada produk-produk lain pun ada. Ada Datuk pun semua ada. Macam-macam orang lah. Yang saya kenal artis tu Datuk Awi lah. Datuk Awi. Itu ada legend. Datuk Awi. Hampir sangat dengan Datuk Awi. Macam mana? Pernah lah sekali tu hari pergi join dia punya geng kan. Pergi macam sekolah ni untuk merasmikan sukan apa entah. Itu try sekali. Tapi sekolah Sekolah. Dia suka ride-ride untuk macam Tok Wee ni. Dia suka ride-ride macam macam mana CSR ni. CSR lah. Dia pergi CSR sini, CSR sana lah. Dia suka buat benda tu. Hang akan ada hang punya own bikers sendiri tak? Sekarang hang pun ada 3 kan selalu keluar. Hang tiada macam lah ni. Berada ada King Sen Motor Club. Mungkin Hazama the 2 biji motor. Aku tak tahulah, kita follow the flow. Tapi waktu ni tengah follow WMJS. WMJS. Tengah follow dorang ni lah. Sebab dorang yang macam antara yang terawal. Untuk Harley punya scene, dorang antara yang meracun tu. Okey. Sebab aku daripada Triumph ni. Betul lah, daripada Triumph nak ubah. Daripada Triumph nak ke Harley ni, dorang ni lah yang macam kau angkat ni. So bila kita dah angkat, bila kita tak menghadap kat dia, nanti dia rotan. Betul. Lagi aku tengah duk usah. Saya lagi bang. Aku tengah duk buat macam Mazama ni. Aku tengah duk racun Nabil. Nabil kan dia pakai motat. Ni dia ada satu BMW yang besar dia pakai. Bila aku start pakai breakout, dia maki aku Pasal dia macam berkenan. Kau ni gila Cha. Apa benda kau pakai ni Cha? Aku tak ready Cha pakai motor motat tu. Dia jadi macam tu dah. Aku rasa aura ada lagi lah kita selalu community. Maksudnya kita Harley ni dia ada satu aura yang macam mana kata riders ultimate machine untuk motor. Even Predator Arnold Schwarzenegger pun pakai Harley. Dia pakai breakout lah tu. Fat boy. Dia pakai Fat boy. Pelakon luar siapa yang pakai breakout kan? Actually, diorang semua dulu pakai benda motor yang ni actually. Breakout ni macam model yang baru kan. Breakout ni model yang baru. Maksud yang roguelike tu semua sebelum ni hati-hati you tengok semua pakai Fat Bob. Semua baik. Actually kita kenal Harley pun dengan dia macam chopper look lah kan. Ya betul. Sekarang ni makin upgrade, makin ada pergi club style lah, dia apa kan. Setiap club ada dia punya style. Betul. Kita tahu Harley ni motor ni lah kan. Nice. Club style tu bukan setiap club ada style dia. Club style tu memang ada satu jenis design macam dia punya makeup dia, kita panggil club style.
Okey, hang pun ada club style hang sendiri lah. Tak, Bukan, club style ni nama memang tu club style. Macam motor saya boleh tengok nanti. Dia macam kita kategori macam dia macam sport. sport sikit. Dia boleh. Jangan marah. Aku dulu hero club style lampu bulat. Aku baru tak sampai 2 minggu pakai. Kita betul kan. Bukan setiap kelab ada designer tak. Okey, Abang Jack, sebelum kita nak balik berehat ni, saya pun nak kena balik tengok saya punya breakout. Ada apa-apa pesanan tak? Dekat abang punya orang kata motor rider motor yang baru ke ataupun yang tengah fikir nak beli ke. Okey, satu je saya nak cakap, kalau nak ride jauh janganlah pakai helmet stern. Sebab saya ada pengalaman pergi kat Ipoh, nak handsome punya pasal pakai stern, pakai key, hujan lebat, tak bernafas, muka sakit duduk. Tapi kalau dah power tak apa. Ibaratkan tak boleh bernafas tu. Lepas tu bahayalah risiko. Kita kalau boleh pakai full face, pakai boot. Dia bukan macho, dia keselamatan diri juga. Kalau boleh ni lah. Saya galakkan lah pakai ni lah. Wow, daripada Abang Jeng, Kings Motor Club. Sebelum kita nak tutup, nak hang belanja sikit lagu, sikit-sikit 2-3 verse, apa-apa pesan tak? Pada orang yang macam hang, macam aku ni, rider yang baru nak beli ke ataupun tengah nak ride? Nyanyi dulu ke pesan dulu? Pesan dulu, baru nyanyi. Okey. Pesan lah. Okey, macam saya, pesanan saya kepada yang rider-rider yang ride lah, selalu ride, hati-hati jalan raya, kalau boleh fokus, sebab kadang-kadang zaman sekarang ni etika pemanduan dah lain kan, sebab orang banyak menghadap phone kan, so korang takut nanti kalau ada kereta-kereta keluar ni, so saya harap korang kena jaga jarak. Lepas tu kelajuan pun biar tempat yang betul lah kalau nak buat laju tu. Dan hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai di destinasi yang dituju. Untuk itu, Tuhanku, kamu tolonglah hantarkan kepadanya malaikat untuk jaganya bila ku tiada. Tunaikan semua permintaannya kerana ku Baik, kita cintanya. akan kembali minggu depan dalam ES Bike Empire with Pak Azad and all the riders in Malaysia for Harley Davidson. Assalamualaikum semua. Wow, nice one. Thank you so much.